Macam yang korang tahu, bulan depan tarikh 28 Mei dekat Stadium Bukit Jalil, ASEAN All-Star akan berlawan dengan kelab Manchester United. So dalam beberapa hari ni kita dah dapat confirmation lah siapakah pemain-pemain yang akan join ASEAN All-Star ni. Okay, aku akan cerita semua. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak bolehlah tekan butang follow dekat sini. Dan tekan mantap. Untuk tim Malaysia, kita hantar 3 orang pemain. Haziq Nazli, Dominic Tan dan juga Aguero. Dengar nama Aguero ni, confirm kecut budak-budak MU ni nanti. Yelah, diorang ni dah lama dihantui dengan nama Aguero ni. Silap-silap, Aguero ni hujung-hujung dia score last minute. Memang menjerit lah komentator tu nanti. Aguero! And then Thailand pun hantar juga 3 pemain. Okay? Pat Wat Kamai, Nicholas Mikkelsen dan juga Peradol Chamramasi. Indonesia pula hantar 2 pemain tapi tak tahu lagi boleh join ke tidak. Menunggu jawapan daripada jurulatih diorang, Patrick Kluivert. Lepas tu untuk Vietnam kita ada 3 juga pemain, okay? Nguyen dan juga Dodui. And then ada jugalah wakil-wakil daripada negara-negara ASEAN yang lain macam Timor Leste dan juga Brunei. Okay. So sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Even untuk Malaysia sendiri kita mengharapkan pemain macam Arif Aiman, Dion Kools. Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya squad kan, JAZ ke apa ke, sebab yelah kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Apa-apa pun aku tak sabar nak tengok player-player MU ni kena bantai dengan ASEAN All-Star ni nanti. Yelah, kelab pun nombor 13, 14. Tak ada hal lah bro. Korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa, yang nak support we bro boleh tekan butang follow.